Mengenang jasa ibu bapa, air mata jatuh berlinang. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan para hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang menepati masa. Seterusnya barisan guru-guru dan rakan-rakan sekalian, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Kisah Sepohon Apple. Suatu masa dahulu terdapat sepohon apel yang amat besar. Seorang kanak-kanak lelaki suka bermain di sekeliling pohon apel itu. Ia memanjat, memetik buah dan memakan buah apel dengan sepuas-puas hatinya. Ada kalanya ia terlelap lalu tertidur di padu pohon apel itu. Budak lelaki itu begitu sayang akan tempat permainannya. Begitu juga dengan pohon apel. Masa berlalu dari tahun ke tahun. Kanak-kanak lelaki itu membesar bersama-sama dengan pohon apel. Dia menjadi lelaki dewasa dan dia tidak lagi menghabiskan masanya dengan bermain bersama-sama pohon apel. Pada suatu hari, marilah bermain-main denganku, ajak pohon apel. Aku tidak gemar bermain dengan engkau. Aku ingin membeli permainan. Aku perlukan wang. Bolehkah kau menolongku? Tanya remaja lelaki itu. Kalau begitu, engkau belilah apel-apel yang ada padaku. Juallah dan kau belilah permainan yang kau inginkan. Jawab pohon apel itu. Remaja lelaki itu pun melompat kegembiraan dan dia memetik buah apel dan berlalu pergi. Pohon apel merasa sedih dengan perbuatan remaja lelaki itu. Setelah sekian lama, remaja lelaki itu meningkat dewasa dan datang bertemu dengan pohon apel. Pada kali ini, marilah bermain-main denganku, ajak pohon apel. Aku tidak mahu habiskan masa aku dengan bermain dengan engkau. Aku perlukan rumah, aku perlukan tempat perlindungan untuk diriku dan keluargaku. Bolehkah kau menolongku? Tanya lelaki itu. Maafkan aku tidak mempunyai rumah, tetapi engkau bolehlah memotong dahanku untuk dijadikan rumah. Jawab pohon apel itu. Lelaki itu pun memotong dahan-dahan apel dan berlalu pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Setelah sekian lama, lelaki itu pun datang bertemu dengan pohon apel dan dia membawa masalah yang lain pula. Pada kali ini, marilah bermain-main denganku, pelawak pohon apel itu. Maafkan aku bercita-cita untuk berlayar. Malangnya, aku tidak mempunyai bot. Bolehkah kau menolongku? Tanya lelaki itu. Maafkan aku tidak mempunyai bot. Tetapi, engkau bolehlah menebang pohon itu untuk kau jadikan bot. Dan kau bolehlah berlayar dengan gembiranya. Jawab pohon apel itu. Lalu dengan segeranya lelaki itu pun menebang pohon dan berlalu pergi. Namun begitu, pada suatu hari seorang lelaki tua datang bertemu dengan pohon apel. Maafkan aku sudah tidak apa-apa lagi untuk diberikan kepada engkau. Aku sudah berikan engkau buahku untuk kau jual. Aku sudah berikan engkau dahanku untuk kau buat rumah. Aku sudah berikan engkau batangku untuk kau jadikan bot. Aku hanya ada tunggul dan akar yang hampir mati, kata pohon apel itu dengan nada yang pilu. Aku tidak mau apa-apa lagi daripada engkau, kerana aku sudah bergigi untuk memakan buah apel. Aku juga tidak mahu dahanmu kerana aku sudah tua
Aku juga tidak mahu padamu kerana aku sudah tidak berbayar untuk berlayar lagi. Aku cuma ingin beristirahat sahaja, kata lelaki tua itu. Kalau begitu, engkau beristirahat lagi berduku, jawab pohon apel itu. Lalu lelaki tua itu pun duduk di berdu pohon apel dan berehat. Mereka berdua menangis kegembiraan. Ya kawan-kawan, pohon apel boleh disamakan dengan kedua-dua ibu bapa kita. Sewaktu kita masih muda, kita suka bermain dengan mereka. Sewaktu kita meningkat remaja, kita perlukan bantuan mereka untuk kita teruskan hidup. Kita tinggalkan mereka dan kita hanya kembali sewaktu dalam kesusahan. Walau bagaimanapun, mereka tetap menolong kita asalkan kita bahagia dan gembira dalam hidup. Kita semua mungkin terfikir kanak-kanak lelaki itu bersikap kejam terhadap pohon apel. Tetapi itulah hakikatnya anak-anak zaman sekarang melayani ibu bapa mereka.